Mudah ke nak jual semula emas kalau tiba-tiba perlukan duit? Jawapannya ya, memang mudah kalau simpan emas dengan public gold. Ini sebenarnya salah satu kelebihan terbesar simpanan emas iaitu bila kita perlukan tunai, emas tu boleh dijual dengan mudah. Ramai orang takut nak mula simpanan emas sebab mereka fikir nanti kalau nak guna duit susah nak jual balik. Tapi dengan public gold, proses jual balik sangat mudah. Kalau tuan-puan ada gold bar atau dinar yang dibeli dengan public gold, tuan-puan hanya perlu bawa ke mana-mana cawangan di seluruh Malaysia. Pihak public gold akan beli semula emas tersebut berdasarkan harga buyback semasa yang dipaparkan secara telus di website mereka. Maksudnya, tak perlu pening fikir tentang tawar-menawar harga dan tak perlu risau pasal potongan upah macam barang kemas. Harga buyback dikira berdasarkan berat dan ketulinan emas 999 tanpa potongan lain yang tak jelas. Kalau emas tuan-puan simpan dalam akaun Gap, prosesnya lagi senang. Tuan-puan hanya perlu buat permohonan jual balik melalui aplikasi Public Gold dan duit akan terus dimasukkan ke dalam akaun bank, biasanya dalam tempoh 1 ke 3 hari bekerja. Sebab tu ramai yang rasa lebih yakin simpan emas dengan Public Gold. Emas yang disimpan bukan sekadar nampak bernilai, tetapi memang mudah dicairkan semula bila diperlukan. Sama ada untuk rolling modal bisnes, bayar kos rawatan atau tampung kecemasan keluarga. Sekurang-kurangnya kita tahu kita ada sesuatu yang boleh diharapkan. Itulah peace of mind bila ada simpanan emas. Emas bukan sahaja bantu lindungi nilai kekayaan, tetapi bila masalah duit datang pada saat-saat yang tak dijangka, emas boleh jadi penyelamat yang mudah dicairkan tanpa prosesnya memeningkan. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan atau belian emas bersama Public Gold, boleh isi beg biru sekarang. Saya akan hubungi dan tunjukkan cara untuk mula simpan emas dengan mudah dan selamat.